Pekerja saya tak hadir tanpa notis. Boleh ke saya buang dia terus? You're fired. Tak boleh buang dia terus, unfortunately. Itu masalahnya bila jadi majikan ni. Rugi je kalau ambil pekerja bermasalah. Sebab tu kena filter betul-betul sebelum pekerja tu diambil dan diterima masuk. Kalau ada pekerja tu hadir tanpa sebarang notis, call tak dapat, WhatsApp satu tik je, apa yang anda boleh lakukan adalah anda kena cuba hubungi emergency contacts dia. Kalau anda tak pernah gather information ni, itu adalah salah satu benda yang anda wajib tanya kepada pekerja tersebut untuk diisi satu borang intake untuk dia listkan down emergency contact dia. Sebab manalah tahu kan dia kena langgar lari ke, who knows, ataupun kalau anda dah call emergency contacts pun tak tahu pekerja tu dekat mana, dan anda kena keluarkan show cause letter dan bagi arahan untuk dia hadir bekerja dalam masa 24 jam sebelum boleh ambil tindakan lanjut.